Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Faraha binti Ismail daripada SMK Agama Jelun. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 5 rangkaian dalam teori graf di bawah subtopik 5.1.5 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okey, sebelum kita masuk kepada contoh soalan, cuba murid-murid lihat di skrin. Cuba perhatikan gambar di skrin. Ini merupakan peta sebuah bandar di Königsberg, Rusia. Terdapat 7 jambatan yang menghubungkan daratan yang dipisahkan oleh Sungai Pregel. Persoalannya di sini, boleh tak kalau kita nak lalu semua jambatan ini tanpa berpatah balik? Jadi cikgu bagi masa untuk murid-murid perhatikan dan selesaikan persoalan ini. Okey, dah dapat jawapan ke? Sebenarnya persoalan ini telah cuba diselesaikan oleh ahli matematik daripada abad ke-18 lagi, namun tidak dapat menyelesaikannya. Cuba kita permudahkan peta tersebut kepada bentuk graf. Kita anggapkan daratan itu sebagai bucu, iaitu A, B, C, D, ada 4 bucu dan jambatan sebagai tepi. Jadi setiap bucu disambungkan dengan bilangan jambatan yang ganjil. Dari tahun 1735, ahli matematik yang bernama Leonhard Euler membuktikan bahawa tiada laluan yang boleh melalui semua jambatan itu hanya sekali kerana setiap daratan itu disambungkan dengan bilangan tepi yang ganjil. Maka timbullah teori graf dan topologi yang digunakan sehingga ke masa kini. Seterusnya murid-murid, kita akan masuk kepada penyelesaian masalah. Sebelum tu cikgu akan menerangkan ataupun mengimbas balik apakah itu graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Untuk graf yang ada berpemberat, pemberat itu mewakili nilai yang diletakkan pada tepi. Ia boleh mewakili jarak, masa, kos ataupun kapasiti. Kemudian, kalau graf yang tiada pemberat, tepi itu mewakili maklumat seperti hubungan, berkaitan, jawatan dan sebagainya. Dalam kebanyakan masalah rangkaian, bucu biasanya merupakan sesuatu yang pegun atau menjadi destinasi ataupun titik rujukan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan beberapa orang ahli bagi 5 kelab co-curriculum di sebuah sekolah. Lukis satu rangkaian untuk mengaitkan kelab co-curriculum yang mempunyai ahli yang sama. Jadi jadual di bawah dah menunjukkan terdapat ada 5 kelab dan beberapa nama ahli bagi setiap kelab. Jadi kita boleh perhatikan terdapat nama yang sama bagi 2 kelab. Maka untuk kita lukis rangkaian mengaitkan kelab co-curriculum yang mempunyai ahli yang sama, kita letakkan kelab sebagai bucu. Iaitu bucu yang pertama adalah matematik, bucu kedua sains, bucu ketiga bahasa Melayu, bucu keempat bahasa Inggeris, bucu kelima seni lukis. Jadi untuk kita mengaitkan ahli dengan kelab, kita lukis tepi. Jadi kita hubungkan matematik dan bahasa Melayu dan labelkan nama ahlinya adalah Bob. Kerana Bob menyertai 2 kelab iaitu matematik dan bahasa Melayu. Dan kita sambungkan lagi Debbie iaitu menyertai matematik dan seni lukis. Matematik dan sains disertai oleh Eddie. Sains dan bahasa Inggeris disertai oleh Lim. Mary menyertai kelab sains dan bahasa Melayu. Gopal menyertai seni lukis dan bahasa Melayu. Dan akhir sekali, Siti menyertai 2 kelab iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi ini adalah graf berpemberat.
Kemudian, dalam menyelesaikan masalah melibatkan rangkaian juga, kita melibatkan graf yang terarah dan graf yang tak terarah. Okay, macam mana kita nak bezakan graf terarah dan graf tak terarah ni? Okay, kalau graf terarah, graf ada anak panah lah dengan keadaan tepi itu mengaitkan dua bucu yang ditanda dengan arah yang berkaitan. Yang mewakili seperti proses, peta jalan raya, peta penerbangan dan carta organisasi. Okay, cikgu betulkan kejap ya. Okay, manakala graf yang tak terarah adalah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong yang berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey. Tugas anda biasanya kalau melibatkan graf terarah dan tak terarah ini, anda diminta untuk mencari jumlah pemberat yang paling minimum ataupun maksimum. Contohnya seperti jalan raya yang paling singkat untuk ke suatu tempat bagi menjimatkan masa. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Graf terarah dan berpemberat di sebelah menunjukkan laluan dan masa penerbangan dalam jam antara 5 lapangan terbang PQRST. Okay, seperti murid-murid boleh lihat gambar rajah yang cikgu tunjukkan itu. Okay, ada 5 huruf yang mewakili 5 lapangan terbang. Okay, arahan ataupun soalan yang perlu kamu jawab adalah pertama, hitung waktu ketibaan dalam sistem 24 jam bagi setiap perjalanan yang berikut yang mengambil laluan yang terpendek. Anggap tempoh transit di setiap lapangan terbang ialah 1.25 jam. Okey, saya rasa kamu pernah dengar perkataan transit. Transit ini adalah satu tempoh menunggulah sebelum kamu pergi ke penerbangan yang seterusnya, iaitu selama 1.25 jam lah anggaran dia. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, penerbangan yang pertama, destinasi yang ingin dituju adalah P kepada R. Waktu berlepas adalah pada jam 09.45 iaitu 9.45 pagi. Okey, untuk kita pergi daripada P ke R, kita harus melalui Q iaitu dan transit di situlah selama 1.25 jam. Maka untuk kita mencari masa yang diambil, kita tambahkan perjalanan daripada P kepada Q iaitu 2.1 jam dan Q kepada R 3.8 jam. Maka jumlah masa yang diambil untuk P ke R adalah 7.15 jam. Okey, untuk kita mengira pula waktu ataupun masa, kita harus menukarkan jam kepada minit. Okey, 7 jam tu kita tak tukar, yang kita tukar adalah perpuluhan di belakang tu iaitu 0.15. Kita darabkan dengan 60, maka tempoh perjalanan yang diambil adalah selama 7 jam 9 minit. Okey, baru kita dapat tempoh masa. Maka untuk kita mencari waktu ketibaan daripada P kepada R adalah kita tambah masa berlepas iaitu jam 9.45 pagi tambah dengan tempoh masa iaitu 7 jam 9 minit, maka kita dapatlah jam waktu ketibaannya adalah jam 16.54 iaitu 54 minit petang. Okay, untuk kita kira masa, cikgu sarankan kamu asingkan jam dengan minit sebab kalau kita tambah minit tak boleh lebih daripada 60. Kalau lebih 60 kita harus tambah 1 jam di bahagian jam tu lah. Jadi kalau untuk yang ini tak perlu sebab kita dapat 54 minit dan jamnya adalah 16. Jadi jawapan akhirnya adalah jam 16.54. Okey, penerbangan yang kedua, destinasinya adalah untuk pergi daripada P kepada S. Okey, jarak yang terdekat yang boleh kita lalui daripada P kepada S adalah melalui T. Maka untuk kita mengira masa yang diambil untuk P pergi ke S adalah tambahkan jumlah masa ataupun tempoh masa untuk P kepada T iaitu 1.5 jam. Tambah dengan tempoh transit iaitu selama 1.25 jam
dan tempoh perjalanan T kepada S iaitu 3.1 jam. Maka masa yang diambil adalah selama 5.85 jam. Okey, jadi sama caranya seperti tadi, kita harus tahu berapa minit. Tukarkan titik perpuluhan itu kepada minit, iaitu kita darabkan 0.85 darab dengan 60, maka tempoh masa yang diambil adalah selama 5 jam 51 minit. Okey, untuk kita kira waktu ketibaan daripada iaitu masa sampai di S lah. Jadi waktu berlepas dia jam 12.20 tambah dengan 5 jam 51 minit, maka kita akan dapat waktu ketibaannya adalah jam 18.11 iaitu pukul 6.11 minit petang. Okay. Dan penerbangan yang ketiga adalah destinasinya daripada T kepada R. Okay, sama juga kita harus transit di Q selama 1.25 jam. Jadi tempoh masa yang diambil bila ditambahkan 3.9 tambah 1.25 dan 3.8, tempoh masa yang diambil adalah selama 8 jam 57 minit. Okay, untuk kira waktu ketibaan, tambahkan masa berlepas dengan tempoh masa, maka kita akan dapat waktu ketibaannya adalah jam 19.22 minit. Perhatikan ya, 25 tambah dengan 57, kita akan dapat lebih daripada 60, maka kena tolak kan dengan 60, maka kita dapat minit tu adalah 22. Naikkan 1 dekat jam, maka 10 tambah 1 tambah dengan 8, maka jamnya adalah 19. Jadi waktu ketibaannya adalah jam 19.22, iaitu 7.22 minit petang. Okey, soalan yang kedua. Okey, berbeza dengan soalan sebelum ini, okey, dia nak tanya pula waktu berlepas, diberi waktu ketibaan. Okey, sebuah kapal terbang berlepas dari P, transit di Q dan kemudian terbang ke S. Dah diberi dah laluannya. Kita harus mengikut arahan soalan. Maka P kepada Q adalah selama 2.1 jam tambah dengan transit 1.25 jam dan masa Q kepada S iaitu 4.5 jam. Jadi tempoh masa yang diambil kita dapat adalah 7 jam 51 minit. Okey, untuk mengira waktu berlepas kita harus tolak. Tadi kita tambahkan untuk mencari waktu ketibaan. Okay, untuk mencari waktu berlepas kita mengundurkan masa. Kita tolak balik waktu berlepas yang diberi iaitu jam 14.02 dengan tempoh perjalanannya adalah selama 7 jam 51 minit. Maka waktu berlepas iaitu waktu di P adalah jam 6.11 minit pagi. Kita tolak 14 tolak dengan 14.02 tolak dengan 07.51 kita tolak. Okey. Kita dah habis dah untuk graf yang terarah. Seterusnya kita lihat pula konsep subgraf dan pokok. Okey, pokok ialah graf yang tidak mempunyai kitaran dan bermula dan semua bucu adalah bersambung. Okey, ciri utama pokok adalah jika ada suatu bilangan bucu yang dinamakan N, maka bilangan tepi mestilah kurang 1. Okey. Macam mana kita nak aplikasikan pokok ini adalah kita harus mencari, selalunya soalan nak mencari laluan pokok minimum untuk menghubungkan semua titik dengan kos yang paling rendah. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, rajah di bawah menunjukkan suatu graf yang tak terarah dan berpemberat. Okay, arahannya adalah lukis satu pokok yang melibatkan semua bucu dengan jumlah pemberat yang minimum. Yang kedua, hitung jumlah pemberat minimum pokok itu. Okay, kita perhatikan graf yang diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu ya. Ada 6 bucu yang dilabelkan PQR, STU. Okay, dan setiap tepi itu dilabelkan dengan pemberat yang berbeza. Okey. Maka untuk kita melukis pokok, kita harus menentukan dulu bilangan bucu. Jadi bilangan bucunya adalah 6 dan kita kira bilangan tepinya adalah 9. Untuk melukis pokok, kita harus gunakan formula N tolak 1 iaitu 6 tolak 1. Maka tepi yang harus kita ada hanyalah 5 tepi sahaja. Maka ada 4 tepi yang perlu dibuang. Okey, untuk kita buang tepi, kita harus
biasanya kita buang dulu pemberat yang paling tinggi nilainya, iaitu PQ, QS, PT dan PU. Okey. Kita buang satu persatu pemberat itu. Okey, bila kita buang PQ, QS, PT dan PU, graf yang dihasilkan adalah bukan pokok kerana tepi yang terpencil PU tak bersambung. Jadi dan wujud juga kitaran Q, R, S, T dan Q. Okey, kita harus tukar strategi kita. Okey, antara pemberat bernilai 17, 18, 20 dan 24, pemberat 17 yang paling rendah itu dikekalkan ya, supaya semua bucu itu saling berkait. Jadi yang lain kita buang. Okey, kita dah buang. Tapi bila kita buang, pokok, maafkan cikgu. Okey, graf yang terhasil bukan pokok kerana masih wujud kitaran. Okey, kita tukar strategi lagi. Okey, antara pemberat yang bernilai 10, 14, 15 dan 16, pemberat 16 yang bernilai paling tinggi, ini kita harus keluarkan. Okey, kita buang 18, 24, okey, 16, maka graf yang terhasil adalah jadi suatu pokok. Semua bucu dia saling berkait dan ada 5 tepi yang mengaitkan semua bucu. Okey, soalan yang kedua, lepas kita dah siap lukis pokok, kita harus mencari jumlah pemberat minimum pokok tersebut. Jadi kita tambahkan jumlah pemberat bagi setiap tepi, iaitu kita tambahkan 10, 14, 15, 17 dan 11, maka jumlah pemberat minimum yang kita akan dapat adalah 67. Okey, last kali kita tengok contoh yang keempat. Okey, cikgu nak kamu baca dulu dan cuba selesaikan. Okey. Arahannya adalah di sini. Okey. Arahan yang pertama adalah nyatakan laluan terpendek pengedar roti itu dari kedai P ke kedai U. Okey, ada syarat dia. Dengan syarat semua kedai dilalui hanyalah sekali sahaja. Okey, soalan yang kedua adalah berdasarkan laluan yang terpendek yang kita dapat pada soalan A, dia minta kita untuk hitung jarak dalam kilometer laluan yang terpendek. Okey, maka kita lihat balik kita punya graf. Okey, ada beberapa bucu yang dilabelkan sebagai P, Q, R, S, T, U. Okey, dan setiap jalan itu mewakili jarak lah dalam kilometer. Jadi semua kedai itu harus kita lalui tanpa ulang baliklah kedai yang sama. Okey. Untuk menyelesaikan masalah ini, seperti biasa, kita harus kira dulu berapa bilangan bucu ya. Okey, ada 6 bucu dan ada 10 tepi. Okay, untuk melukis pokok, kita harus menggunakan formula N tolak 1, iaitu bilangan bucu tolak dengan 1. Maka ada 5 tepi sahaja yang perlu dikekalkan dan ada 5 tepi yang perlu dibuang. Okey, maka kita keluarkan 5 tepi dengan nilai pemberat yang paling tinggi, iaitu TU, PQ, QS, RS dan QU. Okey, kita cuba buang dengan pemberat yang paling tinggi. Okey, bila kita buang 5 pemberat yang paling tinggi, ia masih tidak memenuhi syarat semua kedai yang perlu dilalui sekali sahaja, iaitu daripada T kepada R, kita untuk ke U kita harus melalui R semula untuk kepada Q. Maka pokok yang kita dapat ini tak dapat digunakanlah sebab tidak mematuhi syarat yang ditetapkan, iaitu setiap kedai hanya dilalui sekali sahaja. Okey,
Untuk kita menyelesaikannya, kita harus tukar strategi kita, iaitu kita kekalkan tepi QU dan keluarkan tepi RU. Okey, walaupun pemberat pada QU itu lebih daripada RU. Ini kerana untuk mematuhi syarat supaya terbentuk satu laluan yang berterusan dari P kepada U. Okey, jadi kita keluarkan PU. Kita keluarkan PQ ni. Kita keluarkan SQ. Kita keluarkan SR. Maka kita dapatlah satu pokok yang mematuhi syarat semua kedai dilalui sekali sahaja. Okey, maka jawapannya kita dapat laluan pengedar roti adalah daripada P kepada S, S kepada T, T kepada R, R kepada Q dan Q kepada U. Okey, soalan yang kedua, dia minta kita untuk cari jarak terpendek laluan pengedar roti itu. Maka kita tambahkan semua jarak yang kita dapat, iaitu 480 meter, 720 meter, tambah dengan 620 meter, tambah 200 meter dan 760 meter. Maka jarak terpendek yang kita dapat adalah sebanyak 2,780 meter. Jadi soalan minta kita untuk tukar unit kepada kilometer, maka kita bahagikan dengan 1,000. Maka jawapan akhirnya adalah sebanyak 2.78 kilometer. Jadi sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat mahir dan memantapkan lagi dalam subtopik ini, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Sekian, terima kasih.